Ash atau Ceramic Shirt? Kuih nak main balik lah. Main boleh tapi main difficulty. What the fuck is that? Apa benda tu? Dia tengok aku. Apa tu? Part ni mesti lawa. Kenapa? Teringat time kat kampung penuh dengan zombie tu. Ini dulu aku pernah lawan. Okey, aku sudah habis. Wah. Bapak dia drop kick aku siap. Sikit lagi sikit. Menang. Seorang lawan seorang. One versus one, bitch. Alamak, aku tak nak tekan benda tu. Aku tertekan. Gula sabi marusia. Berkesan berkesan teruk tu. Aku lawan dia sampai ke belakang tempat dia. Okey ngam. Kena racun baik. Memang terbaik. Memang mantap. Memang mantap. Sabi baru mantap. Memang terbaik. I like this. I like this shit. Masuklah belah kanan. Wow! Oh, terkejar aku! Luar rumah. Kejar ikan jaus tu. Kejar ikan jos. Bukan sebetang sungai. Mana satu korang ni? Ikan jos ke apa kat luar rumah? Bukan sebetang sungai. Ikan besar tu. Ikan besar. Kau pergi idol tu dulu. Ha? Inilah idol ni. Kan ada idol lagi kat depan tu. Ya, aku try dulu ni. Wow! Terkejut. Menyelam dalam tasik. Naik. Oh, tak ada track je. Sini. Ada naik lah. Lurus. Aku nampak kat atas. Kerbau cantik. Holy. Jangan naik. Holy. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kau tarik agu yang panas tu. Allah. Buat korban sebelum. Allah. Kenapa warna putih tu kerbau dia? Pakai. Ya Allah. Dia jatuh. Memang mati tu. Macam tak kebau je aku tengok gigi depan pun hilang. Ngam, ribet. Oh, bis karma. Ngam. Easy bitch, easy. Aku rasa dia senang sebab dia membel tak ada lah. Dia membel tak ada senang siap kerja aku. Masuk dalam air menyelam, kau akan jumpa jalan untuk ke belah sana. Baru boleh buka pintu tadi. Okay. Tidak kau sangkut sini lama. Okay. Ikut je. Terus ni. Oh! Babun betul lah korang ni. Jangan ikut. Lambat sangat sebut jangan ikut. Part of side quest tak silap. Jangan kacau dai.
sama dia. Padahal dah dalam aku masuk ni. He never died. Kau tengok, padahal dah malam aku masuk ni. Korang biar betul. Korang biar betul. Dragon Speed sick. Tadi phone mati low bateri. Tak apa. Sini agak pening juga. Tak apa, aku perlukan kau. Aku dah dengar cakap kau. Aku dah aku dah sini dengan apa. Orang lain punya menyelam lah. Lepas tu ada kampung lah. Aduh, pening kepala aku. Aku dah banyak kali ikut cakap kau. Banyak apa kali. Syazwan ni bagi short cut tapi meninggal lah. Oh, kau ke? Kau ke yang sibuk bagi? Kau ke pun yang sibuk bagi? Macam mana? Apa dia? Macam mana aku nak boleh deflect ke benda tu? Aku ingat boleh deflect. Lawan Genichiro boleh deflect. Aku pun ingat. Okay, tapi senang ke? Nampak senang. Lompat berflek dance. Macam kau buat dengan Geni. Nampak senang ke? Selam. Jangan terjun low hippie nanti. Okay, selam. Okay, ni aku nak kena pergi mana? Pancing dulu bank ada haruan tu haha. 5 tahun tinggal memang lupalah. Ada pirang. Ni best. Apa yang best? Kita diam je. Diam-diam je. Aku Belah kanan skli bro. Ya, aku nampak macam Pergi hujung belah sana. Oh, okay. Aku dah kena warning. Kau cakap dia headless Cepat. Senang nak jumpa terowong kalau kat atas. Aku tak sempat siap aku nak ambil item. Ya. Ngam. Bye. Babu. Kau dia. Babi lagi betul. Was dulu. Ada ikan besar nantu. Ikan besar tu aku ingat. Kau sana lah, bitch. Pokok putih kilat. Laju. Now sweet. Cepat. Okey, selamat. Ikan tu tak laju mana pun. Kau naik atas. Babi dia nampak. Kau kata tak laju. Yatri bagi nampak kalau dia tak laju. Masuk! CP siup. CP. Apa ni? Mata dia. Naga tasik sini. Aku dah gaul kepala ni. Apa benda? Betul ke? Kau jangan macam Naga besar mat. ni ke naga? Siaplah kau lawan naga. Lawanlah kau masak. Cirit lawan naga. Habislah naga. Ni ke naga? Senang je ni. Naga wukong lagi susah. Pelik dia naga dia. Macam muka nenek pula lah. Wukong mesin. Pisang. This shit is going down, man. What the? Hah? Naga pakai pedang! Ah!